cikgu nak jalankan ujian. Okay, ujian untuk subjek pendidikan Islam. Okay, cikgu nak kamu berdua tulis nama lebih dahulu. Nama dan kelas. Okay, nama panjang ya. Okay, untuk peraturan peperiksaan, cikgu melarang kamu berdua meniru dan memberi tiru. Faham? Faham. Cikgu. Okey, dengan nafas bismillahirrahmanirrahim. Kamu berdua boleh mula menjawab. Adira. Dia tiru saya. Mana ada cikgu? Kamu meniru. Kenapa kamu tiru dia? Tak ada. Tak adalah cikgu. Kan cikgu dah kata jangan meniru tadi. Tak ada, saya tak tiru. Saya tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan ingin berkongsi tentang nilai amanah dalam kalangan pelajar, khususnya ketika menghadapi peperiksaan. Bayangkan satu situasi dalam dewan peperiksaan. Seorang pelajar berasa tidak yakin dengan jawapannya. Lalu dia mula meniru jawapan daripada rakan. Mungkin dia berfikir, ini sahaja cara untuk lulus. Namun, sedarkah kita bahawa perbuatan meniru ini sebenarnya adalah satu bentuk pengkhianatan terhadap amanah? Peperiksaan merupakan satu amanah. Amanah untuk nilai usaha dan kejujuran diri sendiri. Apabila kita meniru, kita bukan sahaja menipu guru, tetapi juga menipu diri sendiri. Dalam Islam, perbuatan menipu sangat ditegah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menipu, maka dia bukan daripada golongan kami. Hadis riwayat Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Rasulullah SAW juga bersabda, wa man yuhsyana minna. Maksudnya, dan barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah dia daripada golongan kami. Riwayat Muslim. Kedua-dua hadis ini jelas menunjukkan bahawa kejujuran dan amanah adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Jika kita membiasakan diri meniru, kita mungkin berjaya dalam peperiksaan, tetapi kita gagal dari segi nilai dan integriti. Sebaliknya, jika kita jujur walaupun keputusan tidak cemerlang, kita sebenarnya sedang membina kepribadian yang mulia. Oleh itu, marilah kita menjadi pelajar yang amanah dan jujur, khususnya dalam peperiksaan. Ingatlah, kejayaan sebenar bukan hanya pada markah, tetapi pada kejujuran. Tadi buka apa yang untuk BB nanti? Dua lah. Nak baca buku? Pastikan awak hantar pada 21 ni, boleh? Okey. Sama. 3 days later. Hari tu awak hantar dengan siapa? Puan Syah. Tarikh nak hantar bila? 21. Sekarang? 24. Kan lebih dah masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sering menganggap amanah hanya berkaitan dengan perkara besar seperti menjaga wang ataupun jawatan. Namun sebenarnya, amanah itu juga melibatkan perkara kecil dalam kehidupan seharian kita sebagai pelajar. Sebagaimana dalam video tadi, perkara ini mungkin nampak kecil, tetapi sebenarnya ia menunjukkan sikap tidak amanah. Buku tersebut mungkin diperlukan oleh pelajar lain dan kelewatan itu menyusahkan orang lain. Amanah bermaksud kita bertanggungjawab kepada sesuatu yang diberikan kepada kita. Apabila kita berjanji, kita perlu menepatinya dan menjaga kepercayaan yang diberikan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 58 yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Baiklah,
Kita dapat lihat kedua-dua dalil ini jelas menunjukkan bahawa amanah adalah satu tanggungjawab yang wajib kita laksanakan walaupun dalam perkara kecil seperti meminjam dan memulangkan buku. Jika kita membiasakan diri tidak amanah, kita akan membentuk sikap sambil lewa dalam diri. Tetapi jika kita jaga amanah, kita akan menjadi pelajar yang berdisiplin, dipercayai dan dihormati. Baiklah, oleh itu, marilah kita sama-sama mengamalkan sikap amanah dalam setiap perkara, termasuklah memulangkan buku perpustakaan tepat pada waktunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua. Kamu buat apa? TV ni. Susah, malas lah. TV apa? Ini kat Islam. Tak payahlah. Dengan game lah. Tadi kena PUBG. Dia boleh on. Main game? Awak, kita kan ada tugasan dulu. Apa kata kita tahu tugasan dulu baru game? Kita main kejap lagi lah. Bukan amanah. Sama je lah. Nanti tak apa. Tapi susah ni. Malas lah. Kita main je. Esok ada lagi. Tak apa. Kita main je. Okey. Cepat. Dah on ke? Dah. Okey. Ya apa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, berkenaan video sebentar tadi, di manakah amanah sebagai seorang pelajar? Amanah itu ialah tanggungjawab besar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58. Sebagai seorang pelajar, tugasan yang diberikan oleh pensyarah atau guru bukan sekadar kerja yang biasa, namun ianya adalah satu amanah yang diberi kepada kita untuk kita sentiasa belajar memahami dan menyiapkan tugasan dengan jujur. Namun realitinya masih ramai dalam kalangan kita yang malas untuk membuat pentaksiran berterusan sehingga kerja-kerja tersebut terpaksa diabaikan. Jadi, di manakah tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar? Selain itu, sikap malas merupakan musuh kepada amanah. Sikap malas bukan perkara kecil. Ia boleh merosakkan masa depan kita. Rasulullah SAW bersabda mengajar kita untuk menjauhi sifat malas iaitu melalui satu doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan. Amin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini menunjukkan bahawa malas adalah sifat yang perlu kita jauhi dan elakkan daripada diri kita. Kerana perkara ini boleh melemahkan diri kita dan menghalang kita daripada melaksanakan amanah. Seterusnya, cuba kita bayangkan bahawa tugasan itu kita tidak dilaksanakan dengan sebaiknya dan ditangguhkan sehingga saat-saat akhir. Apakah yang akan terjadi kepada pelajar tersebut? Pastinya akan pelajar itu menjadi sangatlah serabut dan tidak mampu untuk melaksanakan tugasan yang diberi. Kesimpulannya, marilah sama-sama kita bertanggungjawab dan amanah sebagai seorang pelajar agar menjadi seorang pendidik yang berkualiti, berprinsip dan istiqamah. Sekian. Assalamualaikum. Tak lagi ke tak marah? Ya, lecturer tak ada lagi. Lambat? Kau tahu tak sekarang pukul berapa? Lambat tau. Sekarang baru nak sampai. Mana amanah kamu sebagai seorang pelajar? Mana? Cikgu tak nampak pun. Awak, mana maaf awak? Okey, masuk. Cepat. Cepat. Masuk. Baiklah, berkenaan video tadi,
Datang awal itu merupakan sebahagian daripada amanah. Sebagai pelajar, kita semestinya mempunyai amanah untuk hadir ke sekolah tepat pada waktunya. Kerana sekolah merupakan tempat untuk kita menuntut ilmu dan menuntut ilmu itu merupakan satu ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kami. Apabila kita sengaja datang lewat tanpa sebab yang munasabah, sebenarnya kita sedang mengabaikan amanah yang telah diberikan kepada kita. Seterusnya, sikap lewat ini merupakan tanda bahawa kita merupakan seorang pelajar yang tidak berdisiplin. Datang lewat bukan sekadar masalah masa, tetapi mencerminkan sikap kita. Rasulullah SAW bersabda, dan nikmat yang ramai manusia rugi padanya adalah kesihatan dan masa lapang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masa merupakan amanah. Apabila kita tidak menghargai masa dengan datang awal, kita sebenarnya sedang mensia-siakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada antara kita yang bangun lewat, bersiap sambil lewa, akhirnya sampai ke sekolah dengan lewat. Ini merupakan sesuatu perkara yang tidak sepatutnya kita jadikan sebagai amalan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, marilah sama-sama kita sebagai pelajar mahupun murid perlulah bersama-sama untuk datang ke sekolah awal waktu agar kita menjadi seorang murid yang beramanah, iaitu sebagai seorang pelajar. Sekian, terima kasih. Hari ini cikgu nak awak semua buat soalan yang cikgu bagi dalam tutorial tu. Cuba tengok, buka dulu apa yang cikgu tulis. Okey, dekat situ apa yang cikgu tulis? Apakah maksud profesionalisme? Jadi dekat sini cikgu nak awak jawab soalan tu tanpa menggunakan AI tahu. Cikgu tak nak guna ChatGPT ke Gemini ke, jangan guna. Saya nak jawapan itu daripada kefahaman awak sendiri yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, boleh? Tadi cikgu tanya apakah maksud profesional. Apa maksud profesional? Tidak. Inti je. Cerita je. Boleh ke tadi cikgu kata jangan guna? Tak tahu. Apa kecil? Tak apa. Cikgu marah macam mana? Okey, dah siap ke semua? Cepat, ada masa 1 minit lagi. Ya, cikgu. Cepat. Okey, dah rasa. Cikgu nak tengok sikit. Apa maksud profesionalisme? Kenapa awak buka ChatGPT ni? Adira, Aida? Tak, saya tak. Kan saya dah kata tadi jangan buka ChatGPT ke Gemini ke, no AI. Tapi saya kan cikgu nak jawab cikgu. Kan cikgu cakap guna fikiran sendiri dulu. Mana saja cikgu? AI kan ada. Amboi. Senang sekarang. Mana boleh macam tu? Kalau cikgu kata tak boleh guna, tak boleh gunalah. Mana amanah kamu sebagai seorang pelajar? Sikit je cikgu. Amboi, cikgu jawab Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, daripada video yang kita lihat sebentar tadi, bayangkan satu situasi di dalam kelas. Seorang guru sedang memberikan arahan tugas, namun ada pelajar yang tidak memberi perhatian, berbual dengan rakan, malah mengabaikan arahan tugas yang diberikan oleh guru seperti dalam video tadi. Perbuatan ini mungkin nampak biasa, tetapi sebenarnya menunjukkan sikap tidak amanah. Sebagai pelajar, kita telah diberikan tanggungjawab untuk belajar dan menghormati guru. Apabila kita tidak mendengar arahan, kita telah mengabaikan amanah tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum.
Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, baiklah, ayat ini daripada surah An-Nisa ayat 59. Ayat ini mengajar kita tentang kepentingan ketaatan terhadap pihak yang berautoriti. Dalam konteks pelajar, guru adalah orang yang membimbing dan mendidik kita ke arah kebaikan. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda." Hadis riwayat At-Tirmizi. Guru merupakan individu yang lebih berilmu dan wajar dihormati. Salah satu bentuk penghormatan adalah dengan mendengar dan mematuhi arahan mereka. Oleh itu, marilah kita sama-sama menjadi pelajar yang amanah dengan mendengar serta mematuhi setiap arahan guru. Sekian, terima kasih. Berdasarkan video yang telah kami lakukan, kesimpulannya amanah merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai pelajar. Sama ada dalam perkara kecil seperti memulakan buku perpustakaan tepat pada waktunya, menjawab peperiksaan dengan jujur tanpa meniru, maupun mendengar dan mematuhi arahan guru, semuanya adalah amanah yang perlu kita jaga. Setiap perbuatan kita mencerminkan akhlak dan kepribadian diri. Jika kita mengabaikan amanah, kita bukan sahaja merugikan orang lain, malah membentuk sikap negatif dalam diri sendiri. Namun, jika kita sentiasa jujur dan bertanggungjawab, kita akan menjadi pelajar yang berdisiplin, dipercayai dan dihormati. Ingatlah, amanah bukan sekadar tanggungjawab, tetapi juga satu ibadah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengamalkan sikap amanah dalam setiap aspek kehidupan agar kita menjadi insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.